Hah? Hah? Mana ni? Huh? Ha? Cari apa tu? Nak tengok TV. Mana tempat picit dia? Ha? Ha? Jumpa tak? Tak jumpa pun. Tak adalah. Cuba kau cari kat lantai. Tak adalah. Nia. Naga. Ha, ha. Akak bagilah. Kalau sampai, Cerita ambillah. je dalam mula. Tak dapat ke? Nanti terlepas. Kesian. Yelah. Ha, cakap dulu. Terus comel. Alah. Nak ke tak nak? Cakaplah cepat. Kak harus comel. Lagi. Kak harus comel. Kak comel. Nah. Yeay! Kenapa kau lari? Cerita lain pula. Ya, sekarang. Apa besok-besok? Lagi sekarang. Tukar. Apa? Duduk semua. Macam kau. Ampun. Cerita apa yang korang nak tengok sangat ni? Cerita Sarjan Hussein. Cerita kartun. Raja Rimbu dah sampai pun. Tengok, ini hadiah untuk Ini kau. cerita terakhir Sarjan Hussein. Hadiah? Sekarang ni Marilah tengok. Ya ke ni? Dah tak Iya, tahu mana hadiah. cerita tu habis. Cantik kan? Semua ni akak punya pasal. Nah, Kak. Alamak. Ni takutnya. Pin lupa. Akak marah ke? Tak. Kak, sabar. Jangan marah-marah. Nanti kena denda. Kau dua orang baik hilang dari pandangan mata kak. Kalau tak... Baiklah. Hari ini kita akan belajar. Cikgu besar. Terima kasih. Lah, ni apa ni? Panjangnya rotan. Semua berdiri. Letak tangan atas meja. Kalau ni jadi. Cepat-cepat. Mana saya tahu? Iya. Kotornya. Tunjuk tangan. Cepat. Kotornya. Aduh. Sakit. Ish. Dah berapa bulan tak basuh? Kotor sangat ni. Tak tahu. Habiskan kau, Pin. Kotorlah kamu. Tak basuh. Turun betul lah. Duduk semua. Dengar sini. Esok, cikgu nak tengok semua murid kemas. Bawa buku, bukan mainan. Pakaian dan kasut mestilah bersih dan tak kotor. Barulah boleh jadi pelajar yang cemerlang. Betul. Betul. Sekarang keluarkan buku bahasa Inggeris. Oh, itu buku. Saya tak ada bawa juga.
Hai kawan-kawan. Kawan-kawan sihat? Degil kan Din dengan Ali dalam episod kali ni? Memang tak bertimbang rasa betul mereka berdua tu. Kalau suruh mereka keluarkan muzik, mereka tak mahu. Jadi, terus terpaksalah memberi pengajaran kepada Din dengan Ali supaya mereka sedar. Kawan-kawan, elakkan. Oh ya, lagi satu perkara. Kawan-kawan semua, jangan biasakan diri. Nanti, baiklah kawan-kawan. Sampai di sini saja. Bye.